mungkin boleh Haji share amalan yang dibuat. Saya rasa amalan Ustaz Musa tu. Pergi ke masjid lah. Saya boleh sebut 2 perkara lah untuk nasyid lah. Satunya be yourself, kan? Be yourself. Yang keduanya untuk nasyid pada saya lah. Pandangan saya, orang lain masing-masing punya pandangan kan. Kopiah, satu hati. Kena detail sikit tu. Kopiah Kenapa kopiah? dan satu hati. Uniform nasyid is kopiah. Orang mungkin skeptikal lah benda tu, macam kamu lah, kita dah modern kot. Ya, topi. Kan? Boleh je pakai jubah, tak kira kopiah. Tapi itu ibarat uniform seorang polis. Kostum bila lah. Kostum. It's a uniform. Orang kan macam tu. Saya tak salahkan. Sebab realiti hari ni, saya boleh kata 90%, 80% penasyid dah buang dah. Dah free hair. Tak salah. Kita salah. pergi umrah, pergi haji pun memang kena Betul. dam kan, kena dam lah kan. Tapi is pakaian dan Identiti lah. identiti kita sebagai Islam. Kadang-kadang kalau kita nak buat jahat kan, kita buka kopiah. Kan? Sebab apa kita buat kopiah? Sebab kita nak buat jahat. So bila kita pakai kopiah ni, dia terus membuatkan kita rasa nak buat baik. Whatever yang kita nak buat baik is belong to pakaian kita. Pakaian fizikal adalah pakaian rohani kita. Sebab kita ni, iman kita akhir zaman, kita tak jumpa Nabi Muhammad, kita tak jumpa sahabat, tak jumpa orang yang soleh. Tapi biarlah kita menjadi benda yang menyebabkan kita jadi baik lah. Mengawal kita lah. Mengawal kita. Kau pakai baju Melayu, kau pakai jubah, takkan kau nak buat benda tak baik. Tapi ada juga orang yang buat tak baik. Betul. Tapi berapa ramai yang baik dengan, instead of orang buat baik dengan berpakaian macam tu. Satu. Faham. Yang keduanya, satu hati. Satu hati ni adalah, itulah doa Nabi SAW pada kita semua. Supaya umat Islam ni, umat dia bersatu hati. Yang Allah tak kabulkan. So, benda tu mahal sebenarnya. Mahal. Untuk kita boleh melihat kebaikan saudara kita lebih daripada diri kita. Untuk kita sayang saudara kita lebih daripada diri kita. Untuk kita buat sesuatu bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kita dapat manfaat daripada kebersamaan kita tu. Itu je. Mendalam tu. Dalam tu.